Alhamdulillah, kita sambung kembali podcast Suara Salam bersama dengan tetamu kita pada kali ini, Ustaz Rizwan Abu Bakar, membicarakan tentang isu-isu yang sedang hangat diperkatakan, isu yang menyentuh tentang kesucian agama Islam, yang menyentuh tentang mengguris hati ramai di kalangan umat Islam, iaitulah isu kenyataan yang dilakukan oleh Yang Berhormat Ustaz Nik Zawawi Saleh, Ahli Parlimen Pasir Putih. Jadi tadi Ustaz ada menyebut tentang kenyataan yang dilakukan oleh Yang Berhormat Tuan Ibrahim Tuan Man, yang seolah-olahnya membela kenyataan yang dilakukan oleh Yang Berhormat Pasir Putih ini, dan bukan saja membela tapi memaafkan dan juga seolah-olahnya menutup atas alasan satunya khilaf. Jadi khilaf ni tak tahulah, kalau khilaf ni tentunya berasal daripada perkataan bahasa Arab yang maksud berbeza pandangan. Jadi kalau berbeza pandangan yang disebutkan oleh Yang Berhormat Pasir Putih itu, sudah tentulah ada pandangan yang setuju dengan pandangan dia di kalangan para ulama yang mutabar lah. Dan ada juga yang tidak setuju. Tapi adakah itu yang dimaksudkan, ataupun khilaf yang bagaimana yang dimaksudkan? Apakah sebenarnya maksud khilaf dalam Islam? Wallahu alam. Dia ni pada saya dia adalah wajah cara para Islamis di Malaysia ni menggunakan dalil. Saya pernah tulis buku tajuk dia Pemutar Dalil. Dalam buku tersebut saya sebut tentang para Islamis khususnya di Malaysia lah, banyak menggunakan istilah-istilah Arab bagi menampakkan macam hujah mereka itu kukuh. Kalau kita tengok Ustaz Tuan dalam kenyataan hak pertama dia ada sebut, dia bawa mai dua hadis. Dia bawa mai dua kaedah. Satu kaedah hadis, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan perkara yang ragu-ragu kepada perkara yang tidak ragu-ragu. Lepas tu dia bawa mai kaedah usul fiqh, al-khuruju 'anil khilafi mustahab. Keluar daripada perkara yang khilaf adalah mustahab, adalah dituntut. Kedua-dua ni boleh kita persoalkan. Bila dia kata keluarlah, dia menggunakan kaedah itu sebagai pelapik, keluar daripada perkara yang khilaf, perkara yang meragu-ragukan. Maksudnya seakan-akan nak sebut kata, menyebut tentang Saidina Abu Bakar itu ragulah. Ragu, ya. Keluarlah pada perkara yang tidak ragu. Dia perkukuhkan pula keluar daripada khilaf. Betulkah khilaf? Betul khilaf. Ataupun khilaf yang dia maksudkan tu adalah khilaf mengikut bahasa Melayu, tersalah. Kalau khilaf bahasa Melayu, saya cek juga dengan Dewan Bahasa. Khilaf bahasa Melayu ni kalau macam dia macam tersalah sebut, tersasul itu khilaf sebenarnya. Tapi khilaf kalau dasar perkataan bahasa Arab, dia berbeza pandangan. Ya, betul. Jadi kalau dia gunakan bahasa Melayu, maksudnya khilaf tu khilaf bahasa Melayu, tapi dia guna kaedah usul fiqh. Kaedah usul fiqh tu kata al-khuruju 'anil khilaf. Khilaf dia maksud tu khilaf yang berbeza pandangan. Khilaf tu pula dia mestilah ada dua pandangan baru khilaf. Betul. Pandangan ataupun lebih lah, dua ataupun lebih. Dan kedua-dua pandangan tu dia mesti ada sandaran. Hadisnya, kita contohlah kalau dalam kita orang politik ni adalah dalam ilmu politik Islam ni adalah persoalan orang perempuan boleh jadi calon ke tak? Kan ada dua pandangan. Muhammad Abu Zurrah kata macam ni, hak ni kata macam ni. Tu baru khilaf. Tapi kalau kata kalau itulah dirujuk kepada perkataan khilaf mengikut usul fiqh, khilafnya di mana? Saya sebut tadi. Siapa yang kata? Di kalangan para mu'tabar, ulama-ulama yang mu'tabar, siapa yang kata? Saya ingat buku yang bagus baca tentang Umar bin Al-Khattab ni, buku yang ditulis oleh Abbas Aqad. Abbas Aqad ni, dia ni memang tokoh kontroversi lah. Tokoh kontroversi. Dia sastrawan, dia tulis. Dan buku yang terbaik berkaitan dengan Umar bin Al-Khattab ni, ramai orang iktiraf adalah buku Abbas Aqad. Dalam buku Abbas Aqad yang banyak dengan dakwaan-dakwaan yang kontroversi dalam banyak keadaan, Abbas Aqad tak sebut. Tak sebut. Buku ni ada diterjemah oleh Ustaz Marwan Bukhari. Contoh kalau kita nak ambil Indonesia lah, yang dekat dengan kita, antara tokoh yang rajin mengeluarkan cerita-cerita yang kontroversi adalah Nur Khalis Majid. Nur Khalis Majid pun tak tulis tentang ni. Jadi khilafnya di mana? Kalau kita ambil yang jauh-jauh, yang ulama-ulama yang lama, tak sebut. Orang sebut tentang Saidina Abu Bakar ni satu orang yang afdal, satu orang yang hebat, satu orang yang ketika zaman jahiliah dia pun dia beramal dengan amal-amal yang baik. Dia tak pernah sembah berhala.
walaupun dia hidup pada zaman itu. Jadi saya tengok masalahnya adalah masalah bukan dalam hal ini saja, dalam banyak keadaan. Masalah kawan-kawan dalam PAS ni adalah penggunaan istilah yang tidak tepat. Dulu kan masa YB keluar dalam PAS tu, istiqamah, wala. Ya. Semua tu adalah istilah-istilah agama, istilah-istilah yang main dalam bahasa Arab. Quran sebut macam mana? Istiqamah dengan apa? Nabi sebut apa tentang istiqamah? Wala sebagai contoh. Itu semua adalah penggunaan digunakan istilah-istilah syar'i ni ataupun istilah-istilah Arab ni untuk akhirnya selesai. Ini jenayah hiliran. Jenayah ilmiah maksud saya. Jenayah ilmiah yang hiliran daripada kesalahan yang satu tadi. Kalau kata dia selesai, kita pun tak buat kasar. Kalau kata dia esok tu terus dia kata saya tergelincir saya minta maaf, saya bertaubat kepada Allah Taala. Selesai masalah. Orang pun tak sembang dah. Kita pun tak banyak sangatlah bahan nak sembang dah. Tapi ini antara dia. Lepas tu dia lanjutkan lagi, kita timbul pula tentang polemik khilaf. Dia sebut tentang seakan-akan perkara ni adalah perkara yang khilaf. Guna pula kaedah yang memang ada. Al-khuruju 'anil khilafi mustahab. Jadi nak bicara kenyataan Datuk Tuan Ibrahim tu, pada saya tak balik kepada yang asal lagi pun tak apa. Sekadar bagaimana penggunaan istilah dan kaedah-kaedah yang salah. Ini sebahagian daripada cara pemutaran dalil yang dilakukan oleh para Islamis di Malaysia. Ustaz ada sebut tentang jahiliah tadi. Mungkin pada masa Yang Berhormat Ustaz Nik Zawawi ni berceramah itu, dia nak menceritakan tentang perbezaan di antara zaman jahiliah, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar pada zaman jahiliah, kemudian Islam mengubah dia apabila dia telah bersama dengan Rasulullah dan memeluk agama Islam. Tapi sebenarnya apakah maksud yang disebutkan jahiliah ni? Adakah jahiliah pada masa Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar pada masa zaman jahiliah ni, jahiliah dia ni teruk perangai tak elok. Sedangkan Nabi juga ada sebut khiyarukum fil jahiliyah wa khiyarukum fil Islam. Maksudnya orang yang terpilih pada masa zaman jahiliah, dia juga terpilih pada zaman Islamnya. Adakah mereka ni, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ni, orang yang terpilih di zaman jahiliah, adakah orang yang terpilih di zaman jahiliah ni dekat dengan orang yang perangai tak elok? Saya lihat macam ni, Pak. Saya lihat macam ni, ramai orang bila kita tersebut tentang zaman jahiliyah, mereka menggambarkan zaman itu zaman yang zina berlaku merata-rata jalan. Macam satu ketika mana saya nak sebut zaman-zaman jahiliah YB tak apalah, saya tarik balik. Zaman jahiliah dia seluar pendek. Bukan zaman. Satu ketika masa kita duduk tengah semangat kan. Kan kita secara mudah kita kata Islam akan menyelesaikan masalah ni. Dan kita gambarkan sebuah negara Islam tu negara yang cukup idealnya. Jadi hak bertentangan dengan idealnya sebuah negara Islam tu negara jahiliah. Saya kutubkan kata apa? Di atas runtuhan jahiliah perlu ditegakkan Islam, dan Islam tidak boleh duduk sejalan dengan jahiliah. Jahiliah tu zaman apa? Saya ingat masa kecil-kecil tu saya mengaji sekolah pondok sikit. Masa kecil-kecil dulu, antara benda yang kita kena hafal ni adalah syair jahiliah. Syair jahiliah. Orang-orang zaman sebelum Nabi ni, dia tiga ilmu yang menyebabkan mereka dianggap sebagai golongan intelektual lah, golongan ilmuwan ni kan. Satu adalah ilmu dia panggil syamam, ilmu tentang udara ni, tentang cuaca. Yang kedua adalah syair. Yang ketiga nasab. Antara syair jahiliah yang kami duk kena hafal dulu ni adalah innahu man 'asha mata wa man mata fata wa kullu ma huwa atin at. Dia cerita tentang apa? Tentang hakikat kehidupan setelah mati. Maknanya bukanlah zaman tu zaman yang cukup teruk sangat. Cuma pasal apa mereka dinamakan sebagai jahiliyah? Kerana secara umumnya hak terhadap manusia dan keadilan ini tidak ditegak dalam masyarakat tersebut. Orang kaya dia boleh memeras orang miskin. Itu pada ketika itu. Tapi dari segi orang-orangnya, anggota-anggota tu bukan semua terlibat. Itulah maknanya hadis Nabi yang Nabi sebut tentang khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami. Ada syarat dia. Sebaik-baik kamu dalam zaman jahiliyah, sebaik-baik kamu dalam zaman Islam. Iza faqihu, apabila dia mendalami agama. Dan hadis Nabi yang cukup masyhur yang cukup masyhur adalah hadis yang menyebut Nabi kata apa? Innama bu'ithu li utammima.
Saya didatangkan adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Akhlak tu secara umumnya dah ada. Ada orang yang jujur pada ketika itu, ada orang yang afaf, dia jaga kehormatan dirinya, ada orang yang tak terlibat dengan zina. Dan ini tokoh-tokoh besar di kalangan kibarus sahabah. Saya ingat di kalangan 10 yang dijanjikan syurga itu, kalau kita baca tentang biografi mereka, 10 orang tu, dosa-dosa besar ataupun kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan fitrah ni, mereka tak terlibat. Hatta pada zaman itu, Umar bin Al-Khattab, dia adalah seorang perunding yang terbaik, dipanggil sebagai Safirul Islam, Safirul Asr. Dia adalah seorang duta. Bila ada masalah di kalangan orang Quraisy ni, yang akan berbicara berunding ni adalah Umar bin Al-Khattab. Uthman seorang yang sakhi, seorang yang pemurah pada zaman sebelum jahiliyah. Sa'id bin Zaid, Talha dan sebagainya. Kalau kita baca mereka ini semua, mereka hidup pada zaman itu. Tapi salah faham, dia segera masuk. Bila disebut kata zaman jahiliyah tu, digambarkan zaman tu kira mondok sangat, dari segi tak ada bertamadun langsung lah. bertamadun langsung. Itu. Sedangkan kalau kita tengok zaman itu, ya, ada orang-orang yang suci ni. Kan orang-orang yang baik ni. Cuba kalau kita baca sejarah, kita baca dalam sejarah kelahiran Nabi nak jadi nabi ni kan. Nama apa? Waraqah Nawfal. Waraqah. Kita baca tentang sepupu kepada Khadijah Al-Kubra, yang bagi tahu kepada Nabi, yang datang kepada kamu Ad-Namus, sebagainya. Ini adalah orang-orang yang baik pada zaman itu. Secara umumnya pada zaman itu adalah keruntuhan akhlak ni. Dan jahiliah yang paling besar adalah apabila mereka menyembah berhala. Itu jahiliah yang paling besar, yang dari sudut keimanan, tauhid. Dari sudut keimanan. Ya. Dan kepercayaan kepada kuasa-kuasa gaib, dan membina berhala-berhala, mensyirikkan Allah di sisi Kaabah. Itu yang disebut oleh Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadawi dalam bukunya. Buku ni diterbitkan oleh Harakah, buku. Dia sebut dalam bukunya As-Sira' Bainal Maddiyah, Bainal Iman wal Maddiyah, pertembungan di antara iman dan kebendaan. Diterjemahkan oleh keluarga Koya tu, apa yang kerja dengan Harakah dulu ni, Latifah Koya punya keluarga tu, saya lupa lah. Daripada teks bahasa Inggerisnya, Maulana Abdul Hasan Ali sebut tentang ramai orang apabila berbicara dan cuba nak memahami tentang jahiliyah, mereka gambarkan kata zaman tu zaman yang runtuh sangat lah. Kan? Dan inilah dalam polemik yang dilakukan oleh Ustaz Nik Zawawi yang timbul ni, antara puncanya adalah kerana kesilapan dalam makna memahami jahiliyah itu. Lanjut lagi, bila selesai menghadapi jahiliyah, tak ada igawan tu tak betul, diperkukuhkan pula oleh Ustaz kata sebenarnya khilaf saja. Dia sendiri pun sebut kata ada lagi rujukan mana, padahal dia adalah igawan semata-mata. Jadi dia isu-isu hiliran dalam kefahaman Islam ni, dia salah faham terhadap makna jahiliyah, salah faham terhadap makna khilaf, kan? Yang asasnya adalah mimpi tadi ya. Mimpi ke dia ambil tamanah Allah tentang tidak. Baik Ustaz. Isu ialah kita kata isu yang bagi kita masih lagi kata menghina Nabi lah. Sama dia sengaja tak sengaja tu lain cerita lagi. Tapi kita lihat bila ada isu-isu yang begini, ramailah yang kalau dinyatakan oleh bukan dari kalangan mereka, dia akan bertindak sangat cepat, sangat agresif, demonstrasi dan sebagainya. Hatta benda yang jauh lebih kecil daripada itulah, tapi dianggap besar oleh mereka lah di kalangan pendukung PAS khususnya lah, dan juga Perikatan Nasional. Isu babi contohnya kan, isu babi ni Sultan dah kata full stop, sepatutnya tak payah cerita lagi lah. Bila Sultan dah kata full stop, kita berhentilah kan, masing-masing berhentilah semua, tak kira yang nak mohon dilanjutkan ke ataupun yang membangkang ke, patutnya berhenti. Tapi dia teruskan juga lagi dengan menganjurkan demonstrasi Daulat Tuanku. Tapi demonstrasi Daulat Tuanku tu apa dia, isu dia babi itulah. Jadi isu itu pun dianjurkan. Isu babi ini pun dianjurkan demonstrasi. Sebelum ni pun dah ada lah isu-isu demonstrasi yang kecil-kecil. Itu isu babi. Tapi isu menghina Nabi ni macam tak ada apa pun, biasa aja pun, sebab pemimpin mereka. Saya lihat macam ni. Dia
sebenarnya bukan masalah tentang faham, dia adalah masalah manusia lah. Dalam penyusunan aulawiyat kan. Saya ingat pada zaman Imam Malik rahimahullah. Pada ketika zaman Imam Malik, ada orang yang bermusafir daripada Kufah. Pergi tanya kepada Imam Malik tahun yang ke-30 berapa kan? Bertanya kepada Imam Malik tentang hukum nyamuk, darah nyamuk yang terkena kepada satu orang yang tengah sembahyang. Apakah batal sembahyangnya ataupun tidak? Imam Malik kata kat dia, tentang darah Saidina Husain yang ditumpahkan di Karbala itu kamu tak tanya. Tiba-tiba kamu tanya tentang darah nyamuk. Kan? Isu tentang hak orang bukan Islam terhadap babi, penternakan babi, itu betul-betul khilaf. Itu betul-betul khilaf. Dan dia boleh selesai sebenarnya dalam kaedahnya siapa kata-kata waliul amr yang paling tinggi, yang pas kata dia nak bawa politik Islam kan. Politik Islam adalah antaranya adalah ijtihad ataupun kalam daripada waliul amr yang tertinggi. Itu adalah hukum. Jadi kan, ya boleh ada pandangan-pandangan yang lain, tapi bila itu adalah hukum, okey, full stop lah sepatutnya. Jadi tiba-tiba itu digambarkan lagi, dibangkitkan lagi. Sedangkan hak ni bukan khilaf ni. Ini bukan khilaf ya. Hak ni betul-betul mengigau ni. Betul-betul igawan tak tahu betul apa sumbernya. Tiba-tiba yang ni yang ditutup begitu saja. Hak ni lah saya rasa kalau tamsilan yang terbaiknya hak kata Imam Malik tadi ni. Kamu tak tahu tentang susunan. Mana sebenarnya masalah dan implikasinya kepada apa? Ini implikasinya tuduhan kepada sahabat Nabi. Betul. Sedangkan al-Imam para ulama hadis menyebut was-sahabatu kulluhum udul. Para sahabat itu setiap mereka itu adalah adil. Memanglah di kalangan mereka ada yang melakukan kesalahan sebelum daripada zaman itu. Memang ditutup. Tapi dalam isu ini digambarkan perkara yang tak ada. Kan? Ini besar ni sebenarnya. Cerita dia sangat besar. Sangat besar sebab kita tak ada daripada mana-mana sumber. Sekadar saya tak tahulah, sebab Ustaz Nawawi pun tak menyatakan sumber dia di mana. Dalam masa yang sama, Ustaz Tuan Ibrahim pun yang kata khilaf pun tak sebut sebenarnya khilafnya di mana. Bahkan dia melakukan lagi kesilapan-kesilapan yang lain. Dia kata ini adalah riwayat yang dhaif. Riwayat yang dhaif siapa riwayat? Sebutlah Al-Isbahani ke apa kan. Betul. Jadi hak ni yang sebenarnya besar. Betul. Tapi tiba-tiba ini macam tak ada apa saja. Pasal melibatkan pimpinan. Takutlah diri kamu daripada menyebut-nyebut tentang kesalahan ulama. Ada muslimat sebut. Ada muslimat sebut kan. Sedangkan hak Nabi kata apa? Nabi kata takutlah kamu kepada kegelinciran para ulama. Fa inna qadrahu 'inda an-nasi 'azim, kerana kesan dia kepada manusia itu terlalu besar. Betul, jadi saya ingat dia, bayangkan Ustaz, kalau ada yang kerana tidak mahu melawan ulama ni, dan dia mengiyakan apa yang Ustaz Nizawi kata ni, ramai yang mengiyakan itu, dan dia pun berpandangan apa yang disebut oleh Ustaz Nizawi ni betul. Ada sumber dia ulama takkan dia tak tahu. Kesannya apa? Kesannya dia pun terlibat dalam betul, kesalahan sebelum daripada zaman Islam itu tidak dikira kan. Tapi dalam masa yang sama, artinya apa? Dia telah menuduh Saidina Umar dengan perbuatan zina. Bahkan zina itu bukan biasa-biasa. Hobi. Bukan sekadar hobi, ceti cerita Abu Bakar, ceti. Jumpa di mana-mana. Kalau nampak orang cantik sikit, bini orang pun dia ambil lagu tu ya. Ni Nawawi sebut lagu tu. Dan ini besar. Betul. Berbanding hak tadi ni memang khilaf. Tapi kalau kita gunakan istilah yang digunakan oleh Qurahdari kan, yang diterjemahkan oleh para sahibus samahah mufti wilayah persekutuan kan. Apa nama? Fiqhul mizan, timbangan. Timbangan dia tu tak betul. Timbangan yang apa yang perlu kamu angkat sebagai isu yang besar berbanding dengan apa yang seharusnya kamu anggapkan dia sebagai perkara yang sudah ada jalan penyelesaiannya. Untuk menyatukan kehendak manusia, tak boleh. Tentu akan ada orang yang tetap akan merasakan bahawasanya itu adalah hak dia dan sebagainya. Itu adalah perbincangan zaman. Tapi diajar kepada kita keputusan daripada waliul amr itu menyelesaikan masalah.
Baik, saudara-saudari sekalian, kita akan berehat sekali lagi. Nampaknya isu makin panas, dan kita sebenarnya lepas ini kita akan pergi kepada sama ada apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Ustaz Nizawar ini satu yang salah dari segi sudut perundangan, dari segi sudut penerimaan masyarakat, ataupun dari segi sudut perundangan, ataupun tidak, kita akan bicarakan selepas kita berhenti rehat sebentar.